Kalau kita tengok learning kan, perasan kau tak? Orang Cina ambil konten hak Melayu. Serupa dengan nama gapo tak tahu. Dia buat Allah. Dia buat hak konten dengan orang Melayu. Contohnya dia pergi bazar Ramadan, dia nanya. Niat puasa. Lepas tu gapo hak boleh batal puasa. Lepas tu ada juga konten hak beli bazar. Dia sedekah kat orang. Ada juga semua orang Cina. Alah lah, pelik sungguh. Deh. Ada, perasan tak? Lah ni banyak benar. Dulu tak ada lah ni. Agak-agaknya dia akan masuk Islam lah. Alah.